Anak-anak adalah amanah yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap ibu bapa sebagai tanggungjawab dan perlindungan sebagai yang telah tertulis di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kes penderaan kanak-kanak masih tiada kesudahannya. Biarpun sebanyak 154 daripada kes itu diselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Aina Nabila Farzana binti Ahmad Nawawi daripada kelas TPS 13 dengan option Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya saya amat bersyukur dan berterima kasih kehadirat Allah SWT kerana telah memberikan saya ruang dan peluang untuk berkongsi atas perkongsian tentang konteks penganjuran yang bertajuk anak-anak adalah amanah Allah SWT terhadap ibu bapa. Oleh hal yang demikian, berdirinya saya di sini untuk menceritakan dan berbicara tentang isu-isu dan kes yang sangat penting yang semakin tinggi dalam kalangan masyarakat pada akhir-akhir ini, iaitu hak anak-anak terhadap ibu bapa. Khususnya pada zaman ini, pada era globalisasi ini, kita sering melihat kita diwawarkan oleh isu di mana berlakunya kes pembuangan bayi di rata-rata tempat dan juga berlakunya kes pembunuhan, penderaan dan di mana anak-anak terabai disebabkan salah satu ibu bapa yang meninggal anak-anak mereka atas hal duniawi. Sedangkan anak-anak ini merupakan amanat dan titisan yang telah diberikan oleh Allah SWT yang akan dipersoalkan oleh Allah SWT kepada kita sebagai ibu bapa di akhirat kelak. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi min dzalik. Sesungguhnya ya Allah, duka dan berkecahnya hati ini apabila kita digempari oleh isu-isu dan kes-kes yang tidak sepatutnya berlaku pada zaman ini, sebagaimana ini tidaklah yang diterapkan seperti dalam Islam. Jadi di sini saya akan berkongsikan klip dan video berasaskan kes dan isu-isu yang sering berlaku pada zaman ini yang khususkan hak anak-anak dalam perlindungan. Suspek utama dalam kes penderaan kanak-kanak di negara ini. Sekarang dibekak di jari tangan penggolong belakang. Sesungguhnya terdapat hadis Nabi yang mengatakan bahawa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan bermaksud setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Daripada hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim ini, kita dapat mengatakan bahawa ibu bapa merupakan pemimpin di dalam keluarga dan anak-anak merupakan rakyat yang dipimpin oleh ibu bapa. Sebagaimana anak-anak merupakan individu yang perlu dipimpin dan diajar oleh ibu bapa sejak kecil lagi. Bertitik tolak daripada itu, jikalau rosaknya anak itu, ibu bapa merupakan individu yang akan ditanya oleh Allah SWT pada akhirat kelak. Dalam konteks ini terdapat dalil Al-Quran tentang amanah ibu bapa, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa besarnya tanggungjawab golongan ibu bapa untuk memelihara dan melindungi anak-anak mereka daripada setiap aspek. Dalam konteks ini, kita perlu tahu terdapat sunnah Rasulullah yang telah diterapkan dan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW sejak zaman dahulu kala lagi.
sunnah Rasulullah yang telah dipraktikkan dan ditekankan oleh Rasulullah SAW amatlah bertentangan dan berbeza dengan isu-isu dan kes-kes negatif tentang anak-anak yang berlaku pada zaman dasawarsa ini. Sebagai analoginya, Rasulullah sering bermain dan bergurau dengan anak-anak. Ini dikatakan demikian kerana Rasulullah bermain dengan cucu-cucunya di atas bahagian belakang baginda sewaktu baginda solat dan membiarkan cucu-cucunya. Tidak dilupakan walaupun Rasulullah merupakan Rasul yang disana tinggi dalam Islam dan kekasih Allah SWT, Rasulullah juga turut menghormati anak-anak. Sebagai contohnya, Rasulullah menginginkan keadilan terhadap anak-anak dari aspek nafkah, kasih sayang dan sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW dan juga Al-Quran dengan tegas mengutuk akan perbuatan keji seperti membunuh anak-anak sejak dari zaman jahiliyah lagi. Contohnya yang berlaku di zaman jahiliyah itu ialah pembunuhan dan penguburan anak-anak perempuan sejak dari lahir lagi dalam kubur secara hidup-hidup. Sesungguhnya sunnah-sunnah yang telah dipraktikkan dan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sejak zaman dahulu kala perlulah dipraktikkan kita pada zaman kini untuk mengelakkan berlakunya kes-kes dan isu-isu yang sedang berlaku pada ketika ini. Malah, ini juga menunjukkan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah menghasut, memukul, mendera maupun membunuh anak-anak sama sekali, sebagaimana ini merupakan perbuatan yang sangat keji dan salah di sisi Islam. Tambahan, terdapat sebuah cerita di mana terdapat kisah kasih sayang Nabi terhadap Hasan dan Husain, iaitu cucu baginda. Suatu hari, Rasulullah SAW sedang bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba datanglah cucu baginda, iaitu Hasan bin Ali yang masih kecil. Rasulullah SAW pun mengangkat Hasan. Rasulullah pun mendakap dan mencium Hasan di hadapan semua orang. Lalu seorang lelaki Quraisy yang melihat berkata, "Ya Rasulullah, saya ada 10 orang anak, tetapi saya tidak pernah mencium seorang pun daripada mereka." Rasulullah pun memandangnya lalu bersabda, "Barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Namun, apakah itu tanggungjawab ibu bapa secara spesifikasinya dalam aspek ini? Secara wajibnya, ibu bapa wajib untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak mereka dari segi fizikal dan juga emosi. Perlindungan secara fizikal amatlah signifikan, sebagaimana ibu bapa perlu menyediakan makan, minum, tempat tinggal, baju dan nafkah kepada anak-anak mereka. Juga ibu bapa tidak membunuh, mendera, malah membawa anak-anak mereka ke tempat yang berbahaya. Dari segi perlindungan emosi pula, ibu bapa perlulah memberikan sokongan dan bukannya menghardik, menghina dan mencaci anak-anak mereka. Sesungguhnya, kesan ataupun impak daripada kes-kes ataupun isu-isu negatif seperti penderaan, pembuangan bayi maupun pembunuhan ialah yang pertama, ia akan memberikan trauma secara emosi terhadap anak-anak. Anak-anak juga akan merasa tidak selamat dan kehilangan kasih sayang daripada ibu bapa. Malah yang paling buruk sekali ialah berlakunya kehilangan nyawa sebagaimana berlakunya penderaan secara fizikal yang tidak diingini. Tidak dilupakan, saya yakin dan juga percaya akan berlakunya peningkatan kes jenayah dalam negara yang secara tidak langsungnya akan membawa impak yang negatif dan imej negara yang tercela dalam negara. Ini juga akan membawa imej yang buruk dan tercemar di peringkat antarabangsa. Peringatan buat semua yang sudah bergelar sebagai ibu bapa maupun yang akan bergelar sebagai ibu bapa, juga terhadap setiap individu untuk mengingat bahawa anak-anak merupakan buhana ataupun penolong yang akan menolong kita di akhirat kelak. Hal ini dikatakan demikian kerana Rasulullah SAW bersabda bahawa apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama ialah sedekah jariah, yang kedua ialah ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir anak soleh yang akan mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim.
Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa anak yang dididik dengan baik dan dijaga dengan baik akan membantu kita di akhirat kelak dengan doanya sebagai orang soleh dan diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita meninggal dunia. Malah dijanjikan bahawa kita akan dikejarkan dengan syurga apabila kita menjaga amanah Allah SWT, iaitu anak-anak dengan penuh kesabaran. Bayangkan kalau anak kita menjadi penunjuk mata kita di dunia dan juga di akhirat, siapakah yang tidak mahu? Dalil tambahan Surah Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Maksudnya, ketahuilah bahawa harta kamu dan anak-anak kamu hanyalah ujian, iaitu fitnah bagi kamu. Ini membawa maksud yang dapat dirumuskan bahawa anak-anak hanyalah ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan harta saja yang merupakan ujian buat kita, namun anak-anak juga tergolong dalam kategori ujian buat kita sebagai manusia. Sesungguhnya kalau anak-anak itu dijaga dengan baik, maka pahala yang berterusan tidak terputus menjadi buat kita. Sesungguhnya anak-anak yang dijaga dengan baik dan dengan penuh kasih sayang akan diganjarankan dengan pahala yang berpanjangan dan tidak terputus. Namun jikalau anak-anak itu dilupakan dan diabaikan, maka anak-anak ini akan menjadi fitnah yang akan membawa kita kepada kehancuran. Sebagai kesimpulan dari ini, jelaslah bahawa anak-anak ini merupakan amalan yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap bapa. Ingatlah, anak-anak ini bukan yang milik kita, namun merupakan milik Allah dan utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jaga mereka dengan iman, kasih sayang dan pendidikan yang terbaik, maka insya-Allah mereka akan jadi penolong dan penyelamat kita di akhirat dan jadi penunjuk mata kita di dunia ini, insya-Allah. Namun kalau anak-anak ini sebagai titipan Allah ini diabaikan, maka mereka akan menjadi saksi yang akan menuntut kita di akhirat kelak. Bahkan anak-anak ini akan menuntutkan hak mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Oleh hal demikian, jelaslah dan sudah terang dari bersuluh, janganlah kita biarkan anak-anak ini terjerumus dalam kelalaian dan kesilapan kita sendiri yang membawa kepada kemudaratan. Sebagai penutup, terdapat sebuah doa yang ingin saya bacakan yang berketepatan dengan tajuk dalam konteks hak anak-anak ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al awladana minas salihin wa qurrata a'yunin lana fid dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Maksudnya, ya Allah, Kau jadikanlah anak-anak kami daripada kalangan orang-orang yang soleh dan jadikanlah mereka penunjuk mata kami di dunia dan juga di akhirat. Sekian sahaja daripada saya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Semoga perkongsian saya dapat memberikan ilmu yang bermanfaat yang dapat diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Akhir sekali, semoga kita semua dalam penjagaan dan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap masa dan waktu. Semoga hidayah milik kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.